Man down. Spek jet rod aku dah pau. So guys, Assalamualaikum. Selamat kembali lagi di channel YouTube aku, Jai Will Do. Okay guys, untuk konten kali ni aku nak pergi buka topset motor aku ni, spek jet rod 68 Jet 6 ni, yang dah bertahan selama 3 ke 4 tahun. Korang tengok ada tarik video aku upload sebelum ni aspek. So kita nak bedah siasut. Bedah siasut apa yang terjadi. Sebab lately ni enjin aku susah nak start pagi. Tak tahu sebab apa. Aku suspect ke gasket pecah kot. So air dah masuk dekat area combustion, area kebuk pembakaran tu. So mungkin tu sebab dia susah start lah. Aku dah try tengok bateri, katak, coil magnet semua ok. Lagi satu, aku dah try tukar spark plug. Ok, aku tukar spark plug 1-2 hari ok, lepas tu dah tak ok. So maknanya ada masalah lain lah. Aku suspect gasket dah bocor sikit lah kot rasanya. So nak start pun susah, plug pun senang kong. So far bunyi-bunyi bertukang tak ada. Masih cemerlang sebab aku jaga minyak hitam. Lenjan dia tak lenjan, hari-hari bawa pergi kerja. Rasa jumpa traffic light ke tekan. Cumanya buat susah dia bila susah nak start lah, bila nak pergi kerja kan pagi-pagi. Sampai aku kick start berapa banyak kali, 10-15 kali baru dia hidup. Mungkin gasket pecah. Tak apa lah, korang tengok lah macam mana kondisi dalam blok head tu macam mana. Korang tengok sekali lah condition blok Tobaki ni selepas 3 tahun menggunakannya. Tengok sama ada cala ke tak cala ke. Yang hitam memang aku jaga pakai F700 Petronas. Stay tune lah, korang tengok apa jadi ya. Kita nak bedah siasat spek jet rod aku ni. Right, stay tune gang. Guys, setelah 3 ke 4 tahun aku pun lupa. Man down. Spek jet rod aku dah pau setelah 3 ke 4 tahun. Kau tengok video aku post sebelum ni, masuk up spek tu berapa tahun lepas. So kita nak buka top set dia, tengok apa yang telah terjadi di dalam sebab tak boleh start. Right, okay, jom bawa pergi berjumpa Sifu. Guys, so barang ni aku ada barang standby. Blok LC spek 68 sleeve standard. Panas-panas lagi, belum guna, baru lagi. Right. Semua sekali ada. Gasket semua ada, piston ring semua ada. Dengan head 2427 super head. Just in case dua barang ni rosak, so kita tukar terus lah. Tak nak cakap banyak lagi kan, tak nak tunggu lama lagi kan. Standby barang terus. Alright, okay, korang stay tune. Kita nak buat apa dengan motor kat belakang ni motor yang dah mengajuk Right, aduh yai. Tak apa lah, lepas 3-4 tahun ok lah, berbala lah. Okay, jom.
years later. Yes, settle. Kita buat top set. So, kita try start dengan bunyi enjin. Ngam. Senyap. So guys, okay. Settle, kita buat top set. Alright. Kan aku dah kata gasket je pecah. Condition block dengan head masih mantap Road pun okey lagi, walaupun dilenjan hari-hari. So boleh pakai lagi 2-3 tahun lah kan. Aduh. So mostly part tadi semua aku pakai balik lah. Block, piston, head, tak ada kacau apa. Buka, pasang balik, tukar gasket sahaja. Alright. Ni aku rasa punca sebab ada sebelum ni aku ada main anti-lag sikit, letup-letup exhaust tu. So cepatlah gasket terangkat. Benda tu sebenarnya tak elok lah. Sama lah, kereta ke motor ke, memang tak elok. Lagi-lagi kalau CR korang tinggi, bila dia buat anti-lag tu lagi dia cepat koyak gasket korang. Okay. Dah berapa kali lah kena aku rasa ni. Ni kali kedua ke ketiga gasket aku pecah sebab anti-lag. Memang tak pakai lagi lah button ni. Aduh, buat pening kepala. Shock boleh lah, tapi tak boleh buat selalu dan tak boleh buat lama. Dia macam kau tembak prap, lepas tu dah. Tak boleh hold lama-lama. Lagi satu geng, untuk spek J-Rod aku ni, kalau korang ingat video tu, video sebelum ni aku spek. Spek ni aku tak ada buat CR pun sebab dah lama lah. Yang baru-baru ni je. Ya, baru-baru ni dah tahun 20, 22, 23 diorang dah main kira-kira CR semua lah. Tapi untuk kawah head kita adjust lah, bagi ada potting sikit, bagi CR turun sikit. Yang lain semua PMP. Daripada barang tu sampai, aku adjust kawah head je. Tak ada buat CR apa semua. Terus pasang pakai je. Mungkin kalau ada CR lagi tahan lah kot. Ada targeted CR dalam 12 lebih ujung ke 13, okey lagi kot. Ni aku tak tahu CR apa-apa. Main pakai 3-4 tahun. Sama lah daripada spek sebelum ni aku buat 63, 57, 63, 65, 68 ni tak ada CR. Memang cowboy je. Mungkin kalau next ni, kalau nak aspek ke, aku buat CR lah kot. Lagi baik lah kan. So guys, aku rasa setakat tu je kot video aku untuk kali ni. So korang jangan lupa like, subscribe, share and comment. See you guys in next video. Peace out. Ciao. Tegaban. So kalau korang nak beli mata gaban, siap signal ni PMP je, plug and play. Soket semua ngam, terus masuk je. Tak payah buat wiring, terus DC je. Klik link dekat description. Cun-cun mata gaban PMP promote jap. Okay. Tak boleh. Sebab aku nampak dia macam klip ni. Okay, settle. Cun. Ni sticker pack Jai Will Do. Korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Speed Hunger, Corsa mode, iaitu race mode and spec standard. Ni paling banyak orang beli spec standard dengan Corsa mode ni. So korang boleh dapatkan dekat Shopee Shop Jai Will Do. Waterproof, boleh kena air. And premium quality sticker lah. Ni Corsa mode So aku tampal kat meter, ngam-ngam. Aku buat kecil sebab dia fleksibel lah. Korang boleh tampal kat mana-mana kan. Nak dapatkan boleh pergi ke Shopee Shop Jai Will Do. Beli guys, support. Beli banyak lagi murah.